Assalamualaikum anak-anak. Hai, hari ini kita kembali lagi belajar dalam siri Bijak Jawi. InsyaAllah kita akan belajar perkataan-perkataan yang bermula dengan huruf lam. Ya anak-anak, mari kita mulakan dengan membaca suku kata yang bermula dengan huruf lam. Lam alif la, lam ya li, lam waw lu, lam le, lam ya le, lam waw lo, la, li, lu, le, le, lo. Mari baca perkataan yang bermula dengan suku kata la. Lam alif la, dal alif da, la da. Ustazah ulang. Lam alif la, dal alif da, la da. Seterusnya suku kata li. Lam ya li, pasin pas, lipas. Ustazah ulang. Lam ya li, pasin pas, lipas. Seterusnya suku kata lu. Lam waw lu, ca waw cu, lucu. Ustazah ulang. Lam waw lu, ca waw cu, lucu. Seterusnya suku kata le. Lam le, mim ngamang, lemang. Ustazah ulang. Lam le, mim ngamang, lemang. Suku kata le. Lam ya le, lam waw ngalong, lelong. Ustazah ulang. Lam ya le, lam waw ngalong, lelong. Dan akhir sekali suku kata lo. Lam waw lo, ba qoh ba, loba. Ustazah ulang. Lam waw lo, ba qoh ba, loba. Ya anak-anak, di sini ada petikan. Mari baca bersama Ustazah. Lili beli lada. Lili beli lada 5 kilo. Lili juga beli lobak. Lili beli lobak 8 kilo. Mari baca bersama Ustazah sekali lagi. Lili beli lada. Lili beli lada 5 kilo. Lili juga beli lobak. Lili beli lobak 8 kilo. Ya anak-anak, Ustazah harapkan anak-anak boleh baca Jawi dengan baik. Sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita jumpa lagi.